Pakai tinted mahal-mahal boleh, tapi dah pakai sunshade benda yang murah kena saman. Hari ni kita nak cakap sikit berkenaan dengan keliruan yang berlaku dalam isu sunshade. Okay? Sebab apa? Aku rasa benda ni merupakan salah satu contoh di mana miscommunication tetap boleh berlaku di antara pihak jabatan dan juga pihak ministry. Okay? Especially Ministry of Transport. Kalau kau tengok balik, isu pertama adalah berkenaan dengan bahawasanya JPJ telah mengeluarkan saman kerana ada pemandu yang menggunakan sunshade. Okay? Benda ni viral dan dapat perhatian daripada netizen. Netizen katakan, Oh, pakai tinted mahal-mahal boleh, tapi dah pakai sunshade benda yang murah kena saman. so benda ni tidak adil. So bila benda ni dah viral, pihak Kementerian Transport pun dapat tahu benda ni, timbullah satu kenyataan daripada minister berkenaan dengan pemakaian sunshade. Dia mengatakan perkara pertama bahawasanya isu sunshade ni bukanlah isu yang serius seperti kes mak rempit, kes seperti kes langgar, seperti kes-kes yang boleh meragut nyawa. Makanya kalau kita nak enforce sangat berkenaan dengan sunshade ni, of course netizen akan jadi marah. Okay? Dan aku bersetuju dengan statement ni sebab apa? Pemakaian sunshade ni sekiranya ia tidak mendatangkan bahaya kepada pemandu kenderaan tersebut dan masih boleh memelihara keselamatan orang lain yang menggunakan jalan raya bersama dengan pemandu tersebut, aku tak rasa benda ni patut ada strict enforcement. Okay? Dan nombor dua, dia mengatakan bahawasanya penggunaan sunshade ni lah, penggunaan sunshade dalam kereta ini dibenarkan as long as dia tidak diletakkan daripada tempat yang boleh menghalang penglihatan pemandu apabila mereka memandu kenderaan ini. Cumanya kepada pihak Ministry of Transport kena tengok balik kepada undang-undang asal yang ada, iaitu di dalam PU 39/1991 yang telah dikeluarkan oleh pihak MOT sendiri berkenaan dengan bahawasanya pemakaian curtain, venetian blind dan juga mana-mana material yang boleh menghalang penglihatan ke dalam kereta yang diletakkan di dalam kawasan kereta merupakan satu perkara yang salah di sisi undang-undang, seperti yang dikatakan dalam Peraturan 4 PU 39/1991. Okay? Dan dalam Peraturan 4 juga dikatakan bahawasanya sekiranya lah mana-mana orang nak gunakan mana-mana material ataupun langsir dekat dalam bahagian kereta, tempat yang tak dibenarkan untuk pemandu-pemandu ni letakkan curtain blind ataupun apa-apa material ni adalah bahagian kiri dan kanan pemandu. Maknanya sekiranya dia letak dekat belakang bahagian penumpang ataupun letak kat cermin belakang ataupun letak kat cermin depan, dalam Peraturan 4 ni tak kata perkara itu salah sebenarnya. Okay? Dan lagi best, kalau kau baca dalam Peraturan 4A, dalam Peraturan 4A seperti kau boleh nampak dalam gambar ini, dia katakan notwithstanding anything in this rule, rule 4 yang tadi tu tidak terpakai kepada mana-mana sun visor yang diberi kepada orang-orang yang mandu kereta ni daripada pengeluar manufacturer kereta tersebut. Maknanya apa? Sekiranya kau beli kereta Perdua ataupun kereta Beza dan kau dapat sun visor ataupun sunshade brand diorang ini dan kau pakai benda ini merupakan perkara yang disah boleh undang-undang, dan dalam Peraturan 4A dia tak letakkan syarat kat mana kau boleh atau tak boleh letak sunshade ini. Okay? So bila ada kekosongan ataupun ada vacuum lah dalam bagaimana sebenarnya penggunaan sunshade boleh digunakan dan ada pengecualian-pengecualian kepada pemakaian sunshade ini, maka orang yang mengeluarkan statement berkenaan dengan sunshade ni tak bolehlah mengeluarkan statement secara umum. Dia kena keluarkan statement berlandaskan Peraturan 4 dan juga Peraturan 4A. Okay? So sekiranya video ni memberi korang manfaat, aku minta korang repost and share, dan kalau beri ilmu baru, aku minta korang komen, saya dapat ilmu baru. Right?